Hai, Assalamualaikum. Pada video lepas nak sharekan cara macam mana nak buat nasi ayam bijan. Anda semua boleh semak lah ya. Dan pada hari ini Nina nak sharekan cara macam mana nak buat ayam goreng untuk ayam bijan. Semestinya cara ni sangat simple, sangat cepat dan semestinya ayam tu juicy, insyaAllah. Sangat senang tau buat dia ni. So macam mana cara dia, jom kita semak. Jadi first step, rebuslah ayam ni. Air rebusan ni kena bagi dua. Okey, tapi untuk goreng ayam ni kita perlulah rebus dulu. Okey, gunakan halia, bawang putih, white pepper dan juga sedikit garam, dan rebuslah sehingga ayam ni, okey, rebusan air ni mendidih dan menggelegak terus tutup api. Okey, menggelegak tu jangan lama-lama lah. Kalau tak nanti ayam ni akan tak cantik bila kita goreng. Sebab kita nak bagi dia separuh masak je dulu. Okey, selepas tu kita toastkan ayam ni ataupun angkat ayam ni ke dalam bekas yang bersesuaian. Lepas tu teruslah Nina ambil sos tiram beserta dengan sedikit kicap manis, okey, dan sedikit garam beserta dengan sedikit white pepper juga, and then kita gaul rata. Lagi bagus, sebelum kita nak goreng ni, perapkanlah sekejap je supaya rasa tu masuk kat dalam. Okey, memanglah tadi kita dah rebuskan, ada flavor lah, tapi lagi cantik kalau kita perap sekejap. Dan selepas tu tuanglah minyak secukupnya untuk kita menggoreng. Gunakan api yang sederhana besar. Pastikan minyak dah betul-betul panas baru masukkan ya. Gunakan api sederhana besar. Jangan terlalu besar lah, kalau tak, sebab dia gunakan kicap kan. Kalau tak nanti dia akan keluarkan caramelas yang sangat gelap. Macam tu tak berapa nak cantik lah kan. Lepas tu agak-agak je macam tu, dah siap goreng, teruslah angkat. Tak payah nak goreng lama pun sebab kita punya ayam ni tadi kita dah rebus. Okey, senang kan cara dia? The moment of the truth. Jom kita potong. Kita tengok juicy ke tak. Yang gelap tu bukannya dia hangus tau, dia caramelize lebih, sebab tu ada kawasan kicap kot ni nak rasa masa ni nak goreng tadi kan. Nampak tu dia juicy kat dalam. Lepas tu lah potong-potong. Okey, secukupnya lah kita nak hantar dekat jiran yang berdekatan sepanjang bulan Ramadan ni lah. Okey, lepas tu kita sediakanlah tempat untuk kita masukkan ayam ni. Letakkan sedikit salad kat sini. Nina potongkan juga tomato beserta dengan timun. Okey. Dan siap. Nampak tu sangat cantik kan. Nina hari ni nak bagi dekat jiran sebelah rumah, insyaAllah lah. Dan itu sajalah untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Okey, hai kata jangan lupalah subscribe, like and share. Hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Selamat mencuba untuk resepi ayam goreng untuk nasi ayam bijan ni. Ingat tau, pastikan air rebusan tu menggelegak terus tutup api. Okey, sebab dia dah masak dah kat dalam. Kita nak guna separuh masak je tau. Okey, dan lepas tu gorenglah dengan api yang sederhana. Dah itu sajalah. Okey, bye bye. Assalamualaikum.